Kadang-kadang kita ni tahu kita banyak buat salah dan kita pun minta maaf lah. Ikhlas tau. Kali sambutan dia macam, okay. Daripada ikhlas tu dia jadi B-class tau. Jadi is it advisable untuk kita just terus minta maaf. Sampailah dah tak ada raya lagi kat dunia ni. Sekadar pendapat, kita nak sambungkan silaturahim. Betul. Kan? Tapi at the same time, dianya pun kalau dia membawa kepada sakit hati, sometimes kita rasa tak aman. Bila kita berziarah tu, kita macam hati kita macam berkecamuk bila kita datang tu macam siapkan nak sampai ke rumah dia ni je. Alah, yang ni yang kita tahu dia apa yang bakal terjadi. Orang yang macam mana yang kita nak jumpa, kan? Kadang-kadang soalan macam gini yang macam selalu kita jadinya ikhlas atau tak ikhlas. Betul. Kan? So dia berbalik kepada apa yang perasaan kita lah. Kita rasa macam kita nak berbaik, tapi kalau di other side belum rasa terbuka okay. Untuk nak memaafkan. So kita kena tengok keadaan tau sebenarnya. Kadang-kadang kita terlampau memaksa orang tu untuk dah minta maaf ni. Dah minta maaf, tak maafkan. Masa tu sebenarnya kadang-kadang diperlukan. Sebab kita nak jaga mental health, kita nak jaga keadaan diri kita, jaga keluarga kita dengan air muka kita juga. Sometimes kita dah menunduk dah sehabis baik lah orang kata, kan. Tapi kalau di other side pun tak nak menerima, kita patutnya memberi masa. Kita tak boleh paksa orang untuk maafkan lah. Kita kena faham yang bagi lagi satu pihak, memaafkan ni tak bermakna kita lupakan tau. Kita boleh juga macam choose the option untuk memaafkan tanpa kita melupakan. Memang kita akan sampai beli-beli ingat. Tapi tak bermakna kita tak boleh maafkan. Sebab bila kita maafkan tu, it's not for dia tau. Kita don't owe him anything. Setiap orang buat salah kita kan, kita don't owe him anything. Kita tak perlu untuk maafkan dia. Tapi kita memaafkan sebab kita nak move on. Memaafkan because diri kita ni, kalau kita maafkan, kita macam simpan satu dendam yang akan maknanya dalam hati kita sendiri yang susah. Kita sendiri yang tak senang. But you maafkan because you sendiri yang nak move on.